Antara punca utama termasuk asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pelepasan gas-gas yang beracun dari kilang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda semua pada hari ini sedang mendengar podcast kami yang bertajuk Udara Kita, Amanah Kita. Jadi saya Muhammad Ammar bin Muhammad Syukri dan bersama saya Nama saya Muhammad Zahri Daniel bin Muhammad Zahri. Hari ini kita akan membincangkan satu isu penting yang memberikan kesan besar kepada kita semua, iaitu pencemaran udara dari perspektif falsafah dan etika. apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku apabila bahan kimia, zaraf atau bahan biologi dilepaskan ke atmosfera dalam jumlah yang membahayakan. Jadi, ianya boleh menyebabkan kesihatan manusia dan alam sekitar terjejas pada hari ini. Okey, seperti yang kawan saya bagi tahu tadi, pencemaran udara berlaku apabila zarah dan bahan kimia. Okey, di Malaysia, antara punca utama termasuk asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pelepasan gas-gas yang beracun dari kilang. Okey, isu ini lebih ketara semasa musim jerebu dan kesannya sangatlah serius kepada kesihatan kita dan haiwan-haiwan di sekitar. Okey, berdasarkan maksud dan isi yang saya dan kawan saya bincang tadi, di sinilah timbulnya dilema dan etika. Adakah kita patut utamakan pembangunan dan kemudahan ekonomi atau kesihatan dan kesejahteraan rakyat? Jadi, untuk menjawab persoalan rakan saya tadi, antara pihak yang terlibat adalah termasuk industri, kerajaan dan rakyat. Jadi pada hari ini ada yang berpendapat pencemaran adalah harga yang perlu dibayar untuk pembangunan. Akan tetapi, adakah itu adil? Jom kita melihat melalui utilitarianisme. Okey. Dalam teori ini, tindakan betul ialah yang memberi manfaat paling besar kepada orang ramai. Pencemaran mungkin menguntungkan sesetengah pihak, tapi kesannya buruk kepada orang ramai, jadi ianya dilabelkan sebagai tindakan yang tidak bermoral kerana kesihatan rakyat juga terjejas pada hari ini. Okey, dari sudut falsafah Islam pula, Malaysia ialah khalifah di bumi ni. Kita bertanggungjawab menjaga alam sekitar dan memperbaik pulih alam sekitar di dunia ni. Okey, perbuatan hina seperti mencemarkan udara melanggar prinsip ini. Malahan, ia akan bertambah berdosa kerana merosakkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menzalimi makhluk lain. Okey, isu pencemaran udara juga berkaitan dengan SDG 13. Jadi, apa itu SDG 13? Okey, SDG 13 ataupun Matlamat Pembangunan Mampan 13 iaitu tindakan terhadap perubahan iklim merupakan salah satu daripada 17 Matlamat Pembangunan Mampan yang ditubuhkan oleh Perhimpunan Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB pada tahun 2015. Kenyataan rasmi matlamat ini adalah untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesannya. Okey, antara faktor pencemaran udara iaitu udara tercemar hasil daripada pelepasan gas rumah hijau yang menyumbang kepada pemanasan global. Maka mengurangkan pencemaran udara ialah salah satu langkah penting ke arah pembangunan yang mampan pada hari ini.
Saya sedar bahawa kita semua mempunyai tanggungjawab dan amanah walaupun ia kecil ataupun besar. Saya belajar nilai kesedaran sivik dan empati terhadap orang lain, khususnya yang terkesan secara langsung seperti warga emas dan kanak-kanak yang masih kecil lagi di dunia ini. Bagi saya, isu ini menjedarkan saya betapa pentingnya etika dalam kehidupan seharian, termasuk pilihan kita juga. Dari cara kita bergerak hinggalah kepada gaya hidup kita juga. Jadi, saya dan rakan saya ingin menjadi individu yang lebih bertanggungjawab kepada alam sekitar untuk kemajuan negara pada hari ini. Alright, terima kasih kerana sudi mendengarkan podcast kami berdua. Jadi ingatlah, udara yang kita hirup pada hari ini menentukan kualiti hidup kita pada hari esok. Iya, sama-sama kita jaga dan lindungi bumi ini. Udara jaga kita, kita pun jaga udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di episod podcast yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.